semua nak kena belasah juga. Giant kan memang General budak. Giant yang paling betul. Nobita ni yang salah. Kenapa pula Giant tu jadi General budak? Memang tak patut, betul lah. Mestilah sebab dia kuat bergaduh kan. Tapi ini tak betul. Kalaulah saya jadi General budak, awak nak fikir ke perkara akan jadi aman damai? Kalau awak jadi General budak. Ya. Ini anak yang buat saya jadi kuat bergaduh dan boleh jadi General ke? Awak ni kan cakap macam tu, kalau ada yang dengar bukankah awak jadi sama macam Giant? Kad mengundi? Alat ni ialah untuk undi General budak yang berdasarkan sistem undi secara demokrasi. Mengundi secara demokrasi ke? Semua orang akan undi calon yang mereka rasa bagus. Dan calon yang dapat undian paling tinggi akan jadi General budak. Jadi, saya pun boleh jadi General budak ke? Kalau ramai orang yang mengundi awak, tentulah boleh. Awak nak jadi calon ke? Nak, saya nak. Baiklah, kita hidupkan Swiss. Awak nak mulakan dengan mengundi apa? Saya nak minta bantuan awak untuk undian bagi General budak. Siapa calon yang bertanding? Ya, saya. Nobita Nobi yang akan bertanding. Baiklah. Saya dah terima pencalonan Nobita. Mulai sekarang, kita mula undian General budak. Esok adalah hari mengundi bagi menentukan siapa akan jadi General budak. Kanak-kanak yang layak mengundi, marilah pergi mengundi. Marilah mengundi. Marilah semua mengundi untuk General budak yang baru. Mari mengundi. Mengundi General budak? Ianya undian untuk tentukan General budak mengikut sistem demokrasi. Sekarang ini calon yang masuk bertanding Nobita. Biar betul ni. General budak tu adalah saya. Sakitnya. Hentikan undian yang mengarut ni sekarang. Giant menghalang pengundian. Pelaksanaan undi adalah sangat pasti. Baiklah. Kami berdua akan pergi mengundi. Baiklah. Saya pun nak jadi calon jugalah. Ada masalah ke? Tak ada. Baiklah, saya telah menerima pencalonan untuk Takeshi Koda. Apa ni? Mengundi General budak? Nobita Nobi. Ini adalah Nobita Nobi. Nobita Nobi akan mewujudkan persekitaran yang damai tanpa ditumbuk oleh Giant. Untuk kanak-kanak yang ceria, unilah Nobita Nobi. Nobita Nobi menyokong kanak-kanak yang ada dalam masalah. Nobita jadi General budak? Tak sesuai langsung lah. Doraemon. Kita kena buat dengan lebih hebat lagi. Nobita? Saya suka. Sekarang ni saya dah jadi calon untuk General budak. Tolong undi saya, ya? Tolong ya. Macam tu. Saya akan buat keputusan lepas tengok calon yang lain, ya? Calon yang lain? Woi, Nobita. Giant! Memang silap besar lah kalau awak fikir awak boleh jadi General budak dengan mudah. Sunio. Baik, kawan-kawan. Esok awak semua undilah Giant, ya? Saya rasa awak semua dah tahu apa akibatnya nanti, kan? Baiklah. Saya akan undi Giant. Undi saya yang punya. Undi awak juga, saya yang punya. Undi bersih untuk Giant yang hebat. Kalau macam tu dah tentulah Giant yang akan menang. Apa boleh buat? Terpaksalah guna ni. Mikrofon terbarukan. Bila bercakap dengan guna mikrofon ni, apa saja yang diperkatakan akan buat hati mereka yang mendengarnya rasa terharu. Tapi saya nak cakap apa? Nak cakap apa? Ini perkataan yang sangat mengharukan lah. Anda semua, tak ada apa yang saya nak cakap. Mengagumkan betul apa yang dikatakan tu. Saya terharu. General budak sangat sesuai dengan Nobita. Nobita Nobi. Unilah General budak Nobita Nobi. Nama yang sangat mengharukan lah. Tak guna. Saya nak cakap perkara yang baik-baik aja. Betul tu. Dengan ini, dah tentulah General budak tu akan jadi kepunyaan saya. Semua orang rasa terharu kan? Tentulah Giant yang akan jadi General budak
Banyak betul kan mainan yang kita dapat hari ni? Tolonglah ya awak semua. Kalau saya menang nanti, akan ada banyak hadiah mewah yang menanti awak semua. Kan, Sunio? Ya, bawalah balik. Bawalah. Mana boleh macam tu? Menyalahi pengundian. Awak tak boleh buat perkara macam tu masa pengundian. Diamlah. Siapa dulu dia yang menang? Betul tu, betul. Saya takkan maafkan. Ya. Ingat saya akan kalah ke? Rasakan. Apa yang awak dah buat ni? Macam mana, Nobita? Ada lagi perjanjian yang saya akan buat kalau saya terpilih, tahu? Sebenarnya kepunyaan Nobita dan Dorayaki Doraemon dirampas dan dibagikan kepada yang lain. Apa dia? Nampaknya tak ada harapan nak menang. Dia nak rampas dorayaki saya. Saya takkan maafkan. Kalau macam ni, kucing menyaru. Oi, nak ke mana tu? Mereka dah datang. Dengar, semua tunggu dulu. Betul ke tindakan awak untuk mengundi Giant, ha? Kenapa awak ni, Nobita? Ya, saya akan undi Giant lah. Hei, dengar! Apa yang awak semua nak? Cuma mainan aja ke? Takkan awak langsung tak nak makanan? Dengarlah semeja gomit ni, pelbagai jenis makanan ada. Makanlah sebanyak mana yang awak nak. Nobita terbaik. Nobita? Shizuka. Makanlah makanan ni dah bagi undi bersih untuk saya. Tak guna. Nobita punya pasal lah ni. Baiklah, siapa yang undi saya akan bagi permainan game soft yang Sunio punya. Bagi lagi ke? Permainan game soft? Awak semua. Baiklah. Sesiapa yang mengundi saya nanti, kerja rumah diselesaikan oleh Doraemon dengan guna pensel komputer. Awak ni. Siapa juga yang mengundi Nobita, saya akan bagi satu tumbukan sekuat hati saya. Doraemon, kita kena buat sesuatu. Saya pun tak tahu nak buat apa lagi. Tak apa ke kalau dorayaki awak hilang? Ada dorayaki. Awak semua, kalau awak semua mengundi Giant, saya akan letak paip kencing malam ni masa awak semua tidur. Saya buka paip macam ni. Awak semua, awak nak kena tumbuk ke? Awak akan terkencing malam nanti. Tak patutlah macam ni. Ya, sudahlah tu. Kenapa Shizuka? Nobita, Giant, dah cukuplah tu. Undian bukannya bererti menggoda atau menjerat orang lain dengan sesuatu kan? Tapi ia sepatutnya memilih seorang yang betul-betul kita boleh percaya. Maafkan saya Shizuka. Nobita. Tapi saya pasti saya akan mengalah pada Giant. Tak ada masa untuk kita pilih caranya. Sepatutnya saya yang cakap macam tu. Betul tu, betul. Esok ialah hari pengundian. Anda semua, marilah pergi mengundi. Saya akan mulakan pengundian sekarang juga. Awak semua mesti dah faham kan? Paip kencing malam. Ngap. Ngap. Pengundian tamat. Mulai sekarang saya akan buat proses pengiraan. Saya akan umumkan keputusan pengundian. Keputusan pengundian Takeshi Goda 2 undi. Apa? Ya, betul. Yahoo! Yahoo! Terima kasih semua ya. Nobita 2 undi. Apa
Shiza.